permohonan jangan sampai mereka tunggu 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Jangan lagi. Dan saya set target 20,000. Mesti selesai. Datuk Yang di-Pertua, saya minta pegawai saya semak balik timbunan permohonan lama. Dan hari ini sedang saya bagi jawapan ni setakat 10 Disember semalam. Sasaran saya 20,000. Pegawai telah selesaikan 20,032 kes. Ya, dia bermula tanpa dokumen, kita atasi dulu, membawa kepada kemudiannya isu kewarganegaraan. KDN dengan Kementerian Pendidikan, kita buat program namanya Menyemai Kasih Rakyat atau singkatannya Mekar Didik. Kementerian Pelajaran, dia bagi pada kita 12,101 pelajar yang dah ada dalam aliran perdana, alus perdana sekolah. Tapi dokumen tak ada, dokumen tak lengkap dan segala macam. Maka KDN, kita wujudkan pasukan khusus, dalam masa 6 bulan, kita selesai semua tu. Selesai semua. 12,101. Kecuali dalam angka itu ada 1,766 yang tetap boleh selesai. Sebab apa? Keluarga dia tak bagi kerjasama. Ataupun pelajar tu akhirnya berhenti atau berpindah dan dia pun tak buat susulan dengan kita. Kita dah ada program. Tapi tak ada kerjasama mereka. Yang lain semua kita dah selesaikan. Jadi, hal dokumen kanak-kanak tanpa dokumen kalau tak diurus daripada awal, kanak-kanak ni dia akan menyebabkan bila dia besar umur 12, dia tak ada kad MyKad, tak ada kad pengenalan. Kalau dia sakit pergi hospital, bayarannya mahal. Kalau dia nak sambung pelajaran pun susah. Keutamaan kita adalah menyelesaikan masalah rakyat yang masuk dalam kategori ini. Terima kasih.